Aku baru tahu ada kedai hardware yang besar gila kat Manjung. Pada sini sampai sana tau 5 lot kedai. Ni sugar lelaki weh. Bahagian cat saya ada mesin bancuh lagi. Jenis murah, jenis mahal, semua ada. Segala jenis spare part, korang nak cari tu dia tak payah pergi tempat lain. Satu tempat je sebab semua benda dia ada. Skru panjang, skru pendek, skru tebal. Nak cari barang-barang kat sini pun senang sebab very tersusun rapi. Kalau korang nak tahu, cat dekat sini antara yang termurah tau untuk cat motor. Section construction. Ni section pintu tingkap punya kunci. Ini section tool. Banyak jenis. Nama pun aku tak tahu. Rangkap tikus. Tiko ada. PVC pipe yang daripada besar gila macam ni sampai ke kecil ada. Adik-beradik dia lah. Sederik ni, harga ni je. Oh, combo set dia berbaloi. Mereka pun jual sinki. So untuk abang-abang yang kerja site, barang-barang PPE semua ada kat sini. Ni life jacket ni. Kita aku jumpa yang kecil. Comel. Sepanjang belakang ni semua nail je. Connector, kalau nak custom 2 section kat sini barangan rumah saja. Tangga two face, one sided. Untuk apa? Yang ni biasa dekat garden lah orang pakai. Orang Manjung wajib ada. Dia city of yang ini juga. Sokin pun ada. Tip berus cat. Lampu pun ada. Sini ada plug, mentol, barang electrical, plug, wire extension. Ada. Kalau korang tak pernah cari, korang boleh tanya je staff kat sini. Betul tak, bos? Yeah. Join member Eco Family Hardware boleh collect point tau. Jimat lagi berbala. Roadshow Power Action akan berlangsung pada 19 ke 21 Disember. Lokasi pun tak jauh dengan MP3 dan TF Value Mart. Eco Family Hardware Manjung buka setiap hari tau.